Selebriti popular Zarazia mendedahkan kepada umum yang beliau disahkan mengidap renal sel karsinoma atau kanser buah pinggang tahap 1. Menerusi perkongsian di laman sosial, pelakon berusia 38 tahun itu memberitahu bahawa badannya menunjukkan pelbagai tanda awal sebelum diagnosis dilakukan. Zarazia atau nama sebenarnya Zainurul Razia Muhammad Zainuddin berkata, tanda-tanda awal itu dikesan sejak 4 tahun lalu sehingga didiagnosis menghidap barah berkenaan pada tahun 2024. Jelasnya, tubuh beliau cepat penat, hidung kerap berdarah, denyutan di belakang kawasan buah pinggang dan kanser itu hanya dikesan menerusi ujian imbasan pengimejan resonans magnetik MRI. Beliau turut mengingatkan semua agar membuat pemeriksaan selain tidak abaikan isyarat tubuh. Rata-rata netizen memberi kata-kata semangat dan berdoa agar beliau diberi kesembuhan selain ada yang berkongsi pelbagai petua untuk menyembuhkan penyakit berkenaan. Terdahulu, beliau turut menjalani pembedahan untuk membuang fibroid serta sis pada buah pinggang dan mendedahkan tubuhnya mengalami kekurangan hormon dan vitamin.